Al-Lughatul Arabiyyah tahun 3. Muka surat 32. Aqra'u wa aktubu. Saya baca, wa dan aktubu, saya tulis. Saya baca dan saya tulis. Tulis maknya ya. Ma al-yawm, ma al-yawmu ba'da yawmul itsnain. Ma apa hari selepas hari Isnin. Ba'da yaumul itsnain selepas hari Isnin. Huwa dia, yaumus sulasa hari Selasa. Nombor 2 di bawah sini ya. Ma al-yawm ba'da yaumus sulasa. Ma apa al-yawm hari, ba'da selepas, yaumus sulasa hari Selasa. Ba'da yaumus sulasa huwa selepas hari Selasa, huwa hari, huwa yaumul arbi'a. Yaumul arbi'ai. Tulis inilah jawapan, yaumul arbi'ai. Nombor 3. As-salisah. Ma al-yawm, ma al-yawmu qabla yaumil jumu'ah. Apa, ma apa al-yawm hari, qabla sebelum. Qabla sebelum ya, kalau ba'da selepas. Qabla sebelum yaumil jumu'ah hari Jumaat. Qabla sebelum yaumil jumu'ah hari Jumaat. Huwa sebelum hari Jumaat hari Khamis. Huwa yaumul khamis. Yaumul khamis. Yang keempat, Ar-Rabi'ah. Ma al-yawm qabla yawmis sabti. Apa hari, kalau terjemah hari apalah. Ma apa al-yawm hari, qabla sebelum, yawmis sabti hari Sabtu. Qabla yawmus sabti sebelum hari Sabtu. Huwa sebelum hari Sabtu hari Jumaat. Huwa yaumul jumu'ah. Huwa yaumul jumu'ah. Ya. Siap. Okey, sekian.